wabarakatuh. A'udzubillahi minal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Encik Osman selaku pengurus Surau Ar-Razi, Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia, dan seluruh tuan-tuan, puan-puan, kaki tangan, staf Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia yang berada di surau ataupun juga termasuk juga rakan-rakan pendengar yang mengikuti secara langsung ataupun rakaman. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian yang kuliah, pertama-tama sekali saya terlupa syukur banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla atas rezekinya, nikmatnya, barakahnya, rahmatnya dapat bersama kita pada tengah hari ini untuk kita imarahkan surau kita, dapat kita dengar sedikit perkongsian ilmu, dan insya-Allah selepas ini dapat kita bersama-sama tunaikan solat fardu zuhur secara berjemaah. Dan yang kedua, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas berkat perjuangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini dapat kita duduk di dalam surau ini sebagai seorang muslim, muslimah, dan juga insya-Allah sebagai seorang mukmin dan mukminah. Muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam kuliah yang lalu kita dah cerita daripada surah Al-Mutaffifin yang lepas. Kita cerita tentang bagaimana surah Al-Mutaffifin ini surah yang ke-83 dalam Al-Quran. Sekadar ulang kaji untuk kita semua, surah Al-Mutaffifin surah yang ke-83 dalam Al-Quran. Sebelumnya surah yang ke-82 adalah surah Al-Infitar. Sebelumnya surah ke-81 adalah surah At-Takwir. At-Takwir ayat pertamanya idza syamsu kuwirat. Surah Al-Infitar yang pertamanya idza samaa'u fatarat. Dan juga surah Al-Mutaffifin ayat pertamanya wailul lil mutaffifin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tiga surah itu kita cerita tentang bagaimana para ulama melihat tiga surah ini ulama apabila mengkaji melihat bahawa ketiga-tiga surah ini ada kesinambungannya. Apabila At-Takwir cerita tentang perihal hari kiamat, At-Takwir cerita tentang bagaimana pergelutan manusia ketika hari kiamat, bagaimana sukarnya manusia hidup ketika hari kiamat di padang mahsyar kelak. Itu cerita-cerita dalam surah At-Takwir. Kalau tuan-tuan buka tafsir surah At-Takwir, tuan-tuan akan jumpa lah cerita tentang bagaimana hari padang mahsyar tu macam mana, orang macam mana, ramainya orang akan lemas, tenggelam dalam peluk mereka sendiri. Orang akan apa kita kata undescribable kan,
tidak ada daya dan upaya untuk nak diceritakan tentang bagaimana keadaannya. Yalah. Mungkin trilion manusia yang berkumpul kat situ, itu baru manusia. Jin lagi, kan? Ada makhluk-makhluk lain lagi, manusia, jin, macam-macam lah. Semuanya akan berkumpul kat satu padang tu. Dan begitulah suasananya dekat padang mahsyar. Allah Ta'ala cerita bagi mereka dalam surah At-Takwir. Manakala dalam surah Al-Infitar, Allah Ta'ala cerita pula tentang dua golongan ketika di padang mahsyar kelak. Yang pertama golongan Al-Abrar, dan yang kedua golongan Al-Fujjar. Pertama golongan Al-Abrar, dan yang kedua golongan Al-Fujjar. Golongan Al-Abrar, kata Allah Ta'ala, golongan ini Allah Ta'ala panggil dengan nama Innal Abrara Lafi Na'im wa Innal Fujjara Lafi Jahim. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang-orang Abrar, Abrar ni orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan rahmat dan barakah Allah Ta'ala. Itu maksud Abrar. Ataupun orang yang ketika dekat dunia ni dia buat baik lah, maknanya orang-orang yang masuk syurga lah, senang kata. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang baik ni tempat mereka dalam na'im. Na'im tu apa? Na'im tu syurga. Nama lain kepada syurga adalah na'im. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang fujar, fujar ni apa? Orang-orang yang buruk perangai, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Lafi jahim, mereka ni dalam jahim. Jahim tu apa? Neraka. Nama lain bagi neraka. Dalam tafsiran ini kita belajar, untuk orang-orang yang belajar tafsir, dia akan tak semudah-mudah bagi anak nama-nama yang ada je dalam Al-Quran dia balun, kan? Ada je dalam Al-Quran dia balun. Dah, tuan-tuan perempuan saya selalu bagi tahu, mana-mana pun saya bagi tahu. Kadang-kadang kita ni tengok macam sedap je, sebab sekarang ni kita berada di zaman yang orang nak bagi nama anak dengan nama yang rare. Dia tak suka lah nama-nama dulu-dulu tak glamour. Dia nak nama anak tu apa ni, Zain Rayyan, kan? Contoh apa lagi, kan? Nama dahsyat-dahsyat. Apa lagi, banyaklah nama sekarang ni. Ada kawan-kawan nama apa ni, Shah Mas'ud, kan? Dia letak nama yang orang dulu-dulu tak bagi nama tu. Orang dulu nama Zakaria, tak pun Husin, tak pun Majid. Lah ni mana ada budak nama Majid dah? Bapak saya nama Majid, kan? Bapak saya nama Majid. Lah ni tak nak jumpa orang nama Majid, tak ada dah, kan? Ini nama veteran. Ini nama orang-orang lama dulu ada nama Majid, nama sebenarnya. Lah ni itulah Hamid, kan? Hamid pun nama-nama budak-budak sekarang dah tak ada nama Hamid. Jadi orang sekarang ni bila terkejar-kejar nak bagi nama anak tu dengan nama yang glamour, yang lain tapi yang lain, saya selalu pesan janganlah sampai glamour tu sampai tak tahu makna. Jangan sampai terlepas makna dia. Contohnya apabila kita tahulah nama neraka tu nar. Nar tu kita tahulah neraka. Tapi kita tak tahu neraka ni rupanya banyak nama-nama lain. Contohnya Jahim. Dia pun tengok dalam Al-Quran dia sebut perkataan Jahim ni, kan? Macam sedap Jahim ni, tak pernah lagi ada orang nama Jahim. Tengok Jahim tu maksudnya neraka. Nama lain bagi neraka. Daya kan kawan tu, kan? Jadi saya selalu beritahu pada tempat saya kuliah, kita nak bagi nama je lah, nak glamour ke apa, ikutlah. Walaupun Nabi SAW sebut nama yang terbaik Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Itu nama tiga yang paling baik, kan? Sekadar sharing, saya bagi nama anak saya dengan nama Muhammad. Orang-orang tanya, takkan nama Muhammad je? Muhammad cukup lah, kan? Dah nama orang paling hebat tu atas muka bumi, nama dia Muhammad. Nak glamour macam mana lagi? Itu dah cukup glamour lah tu, kan? Jadi saya bicara dengan ayah, ibu, dah, saya tetap nak nama anak saya Muhammad saja. So sampailah hari ni, nama anak saya Muhammad. Orang pun panggil Muhammad, kan? Yelah, kita tahulah ke depan nanti orang panggil Mat lah kot. Tak Mat, Mamat, kan? Itu biasa perangai orang. Itu kita nak buat macam mana. Tapi kita panggil anak kita dengan nama Muhammad. Sebab kita fikir bahawa itulah nama yang paling glamour.
nama-nama lain yang ada hari ni tak apa, it's okay, tapi jangan sampai rosak makna. Ada juga orang bagi nama dengan nama malaikat contohnya. Dia letak nama Jibril, Mikail dan sebagainya. Saya mungkin pernah bagi tahu dalam kuliah yang lepas, majoriti para ulama sebut tak boleh bagi nama anak dengan nama Jibril dan juga Mikail. Dua nama malaikat ni tak boleh kita bagi nama anak dengan nama dua ni. Ini pandangan majoriti para ulama. Ada dalilnya. Nabi SAW pernah tersebut tentang tak boleh bagi nama anak dengan nama Jibril dan juga Mikail. Ini memang ada dalil. Kalau selain daripada itu tak ada masalah. Ridwan boleh. Apa lagi nama malaikat? Malik. Malik pun banyak nama orang nama Malik, tak ada masalah. Jangan bagi apa Rokim Atik. Rokim Atik satu lagi dia bagi pula nama anak Israel. Kacau kan? Kan? Kau ada tengok Israel ni, kawan dia bodoh aku apa kan? Israel tu malaikat pencampur jamur. Lagi minta maaf sebut, baru ni saya tengok satu interview dekat Facebook. Dia tanya dekat budak-budak muda, tahu tak malaikat Israel ni tugas dia apa? Ramai orang dah lupa dah pun kan. Bila dah kerja kan, dia belajar dulu darjah 3, belajar waktu kafar. Bila dah besar apa, orang dah lupa lah. Dia pun letak nama anak Israel kan. Israel nak dekat sama lah kan. Jadi tengok-tengok, oh rupanya betul Israel ni malaikat pencabut nyawa dah. Kesian kat kawan tu. Jadi itu pun tak adalah dalil dia kata apa. Cuma tak baiklah nama tu. Carilah nama-nama yang baik, kerana Allah Ta'ala akan panggil kita dekat hari kiamat, dekat padang mahsyar nanti, dengan nama kita dekat dunia ni. Maka penting untuk kita apabila nak bagi nama anak, bagilah dengan nama yang baik. Dan balik pada tadi, apabila Allah Ta'ala sebut innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim, orang-orang abrar dia masuk dalam syurga na'im, ataupun na'im itu syurga. Wa innal fujara lafi jahim, orang-orang fujar dia masuk, orang-orang yang buruk ini perangai dia akan masuk dalam al-jahim, ataupun nama lain bagi neraka. Dalam surah Al-Mutaffifin pula Allah Ta'ala cerita tentang golongan yang celaka lah, golongan yang suka curang dalam kehidupan mereka, ataupun tidak ada integriti dalam hidup mereka. Banyak menipu, banyak bohong, ataupun kita kata apa yang dia dapat, dia nak dapat banyak tapi dia nak bagi sikit. Ni dia, itu maksud curang. Bila nak dapat, dia nak dapat banyak, tapi bila nak bagi, dia bagi sikit. Contohnya apa yang kita bagi tahu dalam kuliah yang lepas, bila kerja nak gaji banyak, tapi buat kerja sambil lewa. Kan? Bila nak dapat tu nak dapat banyak, nak dapat gaji tinggi, bonus banyak, apa lagi OT, nak dapat itu, ini, macam-macam lah semua nak dapat. Tapi bila suruh buat kerja, dia buat kerja sambil lewa. Tak baik contoh perempuan. Ini benda yang termasuk dalam golongan al-mutaffifin. Dia nak dapat, dia nak dapat banyak, tapi dia nak beri, dia beri sikit. Termasuk juga orang yang meniaga. Bila dia meniaga, dia nak jual dekat orang, dia bagi sikit dekat orang, lepas tu harga jadi mahal. Tapi bila dia pergi dekat dia sendiri nak pergi beli barang, tahu pula kau kan, dia tahu pula nak dapat tu, biarlah. Kenapa mahal sangat ni? Aku ni kan nak dapat lebih kan. Jadi kita ni dalam hidup kita, kalau kita nak dapat banyak, kita juga kena beri banyak. Dia kena sama, balance. Jangan kita ni nak dapat banyak tapi kita beri sedikit. Itu golongan al-mutaffifin yang Allah Ta'ala sebut. Sebagai kalau orang-orang yang curang ini, takut-takut dia akan tergolong dalam golongan yang al-fujar, yang masuk dalam neraka yang kita sebut sebagai al-jahim tadi. Itu semua kita dah cerita dalam kuliah yang lepas. Kuliah pada tengah hari ini kita akan cerita tentang ayat daripada surah Al-Ahqaf ayat 15, dan juga satu lagi daripada surah Al-Ma'idah ayat 26. Kebetulan tadi sembang dengan pengurus surau Encik Osman tentang isu semasa yang sedang berlaku di Palestin, maka saya fikir ada baiknya untuk saya cerita tentang dua ayat ni, surah Al-Ma'idah ayat 26 dan juga surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Sebelum itu kita baca dulu kedua-dua ayat ni. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Maksudnya, dan kami wajibkan kepada sekalian manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah dia dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku daripada orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Dalam surah Al-Ma'idah, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, surah Al-Ma'idah ayat ke-26, Allah Ta'ala sebut qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi itu, iaitu dekat Padang Tih, nama tempat itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Apa yang saya nak cerita dalam dua ayat ni yang sama? Kalau tuan-tuan perasan dalam kedua-dua ayat ini, ayat yang saya baca dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 itu bermula tentang bagaimana kita ni diwajibkan untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah. Itu mungkin kita boleh cerita dalam kuliah yang akan datang. Dan Allah Ta'ala juga cerita tentang bagaimana ibu ini mengandungkan kita, menanggung susah payah, melahirkan kita dengan menanggung susah payah. Kemudian lepas pula tempoh bersalin apa semua tu, bagi susu dalam tempoh 30 bulan. 30 bulan dalam lebih kurang 2 tahun setengah, 2 tahun 6 bulan tempoh menyusu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dia kadang-kadang Belandi dah macam-macam teknologi. Ada perempuan kadang-kadang setahun dia dah beti, ada perempuan kadang-kadang 6 bulan dah beti. Biasa. Tapi saya syukur kepada Allah Ta'ala, bini saya nak juga menyusu 2 tahun. Kalau bini dia baru dapat anak, dia kata dia tak nak menyusu paling kurang 2 tahun. Sayang sangat anak pertama kan. Anak pertama memanglah kan, jangan dapat tadi kan. Anak pertama dia terus semangat, dia nak juga apa di biasalah tu. Allah Ta'ala sebut 30 bulan tempoh menyusu seorang ibu kepada anak. Kemudiannya Allah Ta'ala kata setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun. Yang ini yang kita akan cerita pada tengah hari ini. Kalau tuan-tuan puan perasan, kenapa Allah Ta'ala sebut 40 tahun? Sebelum kita cerita pasal 40 tahun, kita habiskan tafsiran ayat ini. Sampailah ke umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata, doa ni sangat baik untuk kita amalkan tuan-tuan puan. Kalau ada ruang dan peluang, ambil masa untuk kita hafal doa surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Di tengah-tengah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15, bukan keseluruhan surah, bukan keseluruhan surah, bermula daripada ayat Rabbi auzi'ni. Jangan baca keseluruhan surah tu, ya, bolehlah baca sekadar baca Al-Quran, tapi doanya bermula daripada
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sampailah ke hujung ayat yang ke-15 itu. Apa Allah Ta'ala suruh kita doa? Wahai Tuhanku, ilhamkanlah kepada aku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan juga kepada kedua ibu bapa aku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam zuriat jiwa keturunanku. Bukan hanya aku, tapi juga zuriat aku pun. Contoh ayat ni, meresap masuk. Allah Ta'ala sebut, baca ayat doa ni, Allahu Akbar. Sebab tu saya selalu beritahu, siapa yang baca doa-doa daripada Al-Quran ni, dia lain, dia punya makna dia tu. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku daripada orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Jadi tuan-tuan, ada masa dan peluang, ada ruang, hafallah doa daripada surah Al-Ahqaf ayat 15 ini, supaya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-26, Allah Ta'ala sebut tentang azab yang diberikan kepada Bani Israel, kepada pengikut-pengikut Nabi Musa yang tak nak dengar cakap Nabi Musa. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi itu. Di bumi itu, Padang, nama tempat itu Padang Tih, nama tempat itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kedua-dua ayat ni ada satu persamaan yang kita nak cerita dalam ruang masa tengah hari ini. Kedua-dua ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang kisah 40 tahun. Allah Ta'ala sebut tentang 40 tahun. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW banyak tekankan tentang umur 40 tahun. Umur 40 tahun ini tuan-tuan adalah umur yang sangat signifikan dalam kehidupan mana-mana manusia. Kata para ulama, kalau umur 40 tahun kamu buruk, kamu lebih baik daripada baik kamu, most probably kamu ni tak berjaya lah dekat pada mahsyar nanti. Saya tak nak cakap neraka, tapi tuan-tuan puan faham sendiri. Kalau dalam usia kita 40 tahun, buruk kita tu lebih banyak daripada baik kita, maka sukar untuk kita nak capai syurga Allah Ta'ala, untuk kita ni nak selamat dekat padang mahsyar. Yalah, orang mungkin kata, ustaz kami ni dah Islam dah, ustaz kami ni confirm syurga dah, akhir-akhir sekali kami syurga dah. Tapi tak, soalannya, nak ke kamu masuk neraka dulu tu? Nah, itu soalan dia kan. Oh, memanglah orang Islam ni semua, kata para ulama, orang Islam ni dah confirm syurga. Tapi kita kalau boleh nak confirm syurga daripada awal. Kita tak naklah satu celup dalam neraka tu pun kita dah nazak lah tuan-tuan, dah rosak lah. Kita dah kan, satu celup, dua celup, tiga celup masuk dalam api. Jangan kata neraka lah, neraka tak nampak depan mata. Cuba kita letak kat api, kita bakar api, bakar unggun api, kita letak kaki kita atas api, letak satu celup, sakit ke tak kan? Gila, bukan kata sakit KKM lah lebih tinggal tanggung kan. Beberapa orang buat benda ni masuk hospital Putrajaya kan. Jadi itu pun kita dah sakit. Memanglah semua orang Islam ni akhir sekali akan masuk syurga Allah Ta'ala. Cuma kita tak naklah akhir sekali. Kita nak kalau boleh dekat padang mahsyar tu, daripada kubur tu. Kita masuk kubur tu, kita dah dalam kubur tak terima azab siksa kubur. Kita nak dalam kubur tu kita selamat, cantik semua. Bila habis kubur, malaikat Israfil tiup sangkakala, kita dekat padang mahsyar pun kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Bila lepas selesai padang mahsyar, titian mizan apa semua ni, titian sirat, Allah Ta'ala kemudian timbangan mizan pun kita selamat semuanya, sampailah kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Itu yang ambition kita semua, cita-cita kita semua. Kata para ulama, orang-orang yang dalam usia dia 40 tahun, kalaulah dia masih banyak buruk berbanding baiknya, maka dia kemungkinan besar akan masuk neraka Allah Ta'ala. Sama juga dalam hidup kita tuan-tuan. Dalam hidup kita selalu orang tua dulu kata apa, umur dah 40 tahun tak boleh ubah dah.
Umur kalau 40 tahun, perangai dia macam itulah. Kan selalu orang saya dulu waktu kecil-kecil selalu orang tua kata, kawan tu dah umur 40 dah. Nasihat lah macam mana pun takkan ubah lah. Dia dah piang lah. Kalau kata orang Kedah tu kan, dia dah tak boleh ubah lah. Dia macam itulah keadaan. Kalau dah umur 40 tahun, lepas 40 dia dah susah. Tuan-tuan perempuan dia betul tak nak sekalian. Yalah, mungkin kalangan tuan-tuan perempuan, macam contoh saya yang cerita tahu, Encik Usman dah lebih 40 lah. So dia dah dengar kuliah ni pun dia kata, biar aku ni kira dah selesai. Dah lah kan. Tapi untuk sekadar ilmu lah untuk kita semua. Kalau kita nak ubah diri kita, ubah sebelum umur 40. Kalau kita nak berjaya dalam hidup dunia kita semalah, kalau kita tengok pada pakar-pakar ekonomi, dia pun kata kalau umur 40 ni belum capai lagi kedudukan kewangan yang baik, ini kalau hidup dunia lah kan, lepas 40 dah susah lah. Ini ada orang pernah pesan kat saya, dia kata kalau umur 40 belum ada kedudukan kewangan yang baik, lepas umur 40 selalunya dia susah. Sebab apa? Anak dah nak kena pergi sekolah, dia nak kena tuition, dia nak kena bayar itu, bayar ini, bayar ini. Ini hidup kat dunia. Lepas tu dia nak kahwin. Lepas dia nak kahwin tu, belanja kahwin tu bukan murah tu kan. Dewan kahwin, makan, kan banyak tu kan. Jadi umur 40 ni limit dia tuan-tuan. Limit dia bukanlah kata umur 40 ni kata ustaz kalau saya ni umur 40 kata lepas tu dah tak ada harapan. Dah. Ini kita kata dalam kebanyakan hidup manusia, majoriti hidup manusia, umur 40 tu kita kena ubah. Dalam ulama' banyak sebut, apabila sebut tentang umur 40 ni tuan-tuan puan, ulama' sebut tentang bagaimana umur 40 ni kebiasaannya perkembangan kedewasaan itu akan bermula. Dia akan mula banyak fikir, kematangan tu akan mula datang. Dia akan mula fikir banyak. Dia akan mula hidup dia tu dah bukan mengenai tentang diri dia sahaja. Hidup dia untuk nak membesarkan anak-anak dia, hidup dia untuk bini dia. Kan itu usia 40. Daripada benda ni juga, daripada surah Al-Ma'idah ayat ke-26 ini, para ulama' juga sebut tentang yang tadi Usman hantar pada saya, tentang bagaimana jangkaan para ulama' tentang pembebasan Palestin. Kan? Palestin ni mula daripada tahun 1917. Dia berfikir nak ada sebuah negara sendiri. Dalam suasana hari ini yang kita berhadapan dengan isu Palestin ni, ramailah orang yang tanya kepada saya, perakhiran dia macam mana Ustaz? Kan? Minggu lepas ada satu jemaah tanya kepada saya, Ustaz, perakhiran dia macam mana? What's the ending? And when it will comes? Bila perakhiran tu akan datang? Jawapan pertama, of course lah, antara benda ghaib adalah benda masa depan. Ini benda ghaib. Kita tak tahu apa yang nak jadi pada kita esok. Itu benda ghaib. Selain daripada Dajjal, selain daripada Ya'juj Ma'juj, selain daripada syurga neraka, selain daripada padang mahsyar, ini semua benda ghaib. Apa lagi benda ghaib? Benda ghaib adalah benda yang masa depan. Seminit akan datang pun kita tak tahu nak jadi apa. Saya boleh jadi berapa banyak hari ni penceramah ustaz-ustaz, minta maaf sebut, mungkin saya pun satu hari tengah-tengah duduk ceramah, kan ada banyak video-video kan, tengah duduk ceramah terus kan, duduk ceramah ni, baca ayat Quran ni, bam. Kan kat Malaysia ni, saya rasa dalam setahun ustaz tu agak famous juga kat Terengganu ke apa kan, dia duduk ceramah macam ni, bam, habis dah. Kita tak tahu apa nak berlaku pada kita. Ini benda ghaib. Setiap satu saat masa depan kita adalah benda ghaib. Kita tak tahu apa jadi masa depan. Jadi jawapan pertama saya kalau orang tanya bila benda ni nak berakhir, kita tak tahu. Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Ta'ala tahu benda ghaib. Cuma para ulama jangkakan. Antaranya yang tadi disebut dalam video tadi, Syekh Ahmad Yasin sebut tentang bagaimana perakhiran benda ni. Dia sebut benda ni bermula tahun 1917. 1917 benda ni mula. 1917 mula peristiwa Nakba kan. Peristiwa Nakba daripada 1917 sampai ke 1957. 17,
17, 27, 37, 47, 57. 40 tahun. 40 tahun. Dalam 40 tahun ini orang Islam dekat Palestin bergelut. Maknanya mereka tak melawan. Mereka tak lawan. Kebanyakan mereka lari sebenarnya. Tuan-tuan puan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan puan yang ada dekat Gaza hari ini adalah kalangan fighter yang berani mati. Yang ada dekat Gaza hari ini yang berani mati. Ini saya tahu secara peribadi sebab saya banyak kawan-kawan Palestin dulu dekat Jordan. Waktu saya belajar di Jordan dulu, satu kelas dengan kami tu rupanya dia tu Palestin. Dia kata bapak dia dengan atuk dia dah datang ke Malaysia tahun, dia datang minta maaf Malaysia pula kan. Dia datang ke Jordan tahun 1920 dulu. Awal-awal waktu tahu pasal puak-puak Yahudi nak jajah negara mereka dah lari ke Jordan. Mereka dah lari ke Mesir. Mereka ni dah generasi ketiga dekat Jordan. Kira atuk mereka tu berasal daripada Palestin. Tak adalah kita nak kata mereka lari ke apa dah. Cuma ialah tak semua yang nak hadap benda tu. Contoh kita lah tak pergi jauh. Kalau hari ni Malaysia kena bom, berapa ramai je yang nak duduk kan? Sila-sila Encik Osman pun lari pergi Indonesia kan? Apa ni saya pun lari pergi ke Kemboja ke apa cari lah ruang lain kan? Berapa ramai je yang nak duduk lagi kat Malaysia tu kan? Dah kena bom kan? Setiap hari. Kalau kena bom sekali tak apa, setiap minit, setiap jam bom tu datang. Anak aduh, tak tahu nak cakap lah macam mana keadaan. Kita tak rasa, kita tak tahu nak cakap macam mana kan? Orang sembelih halau daripada rumah dan sebagainya. Sehari boleh tahan, 2 hari boleh tahan, 3 hari boleh tahan, sebulan boleh tahan, 2 bulan boleh tahan. Kalau bertahun-tahun lamanya, lama-lama kita pun angkat lagi. Hari ni boleh dah cakap, saya akan pertahankan negara saya, tanah air saya, tanah tumpahnya darah saya. Hari ni kan, saya boleh cakap, tuan-tuan boleh cakap. Cuba kalau kena kan, bila kena nanti baru tahu kan. Hari ni lah macam orang kata apa ni, dapat rasuah. Contoh orang bagi rasuah 10,000, apa ni, RM1. Tak apa je, RM10, 100. Kalau dapat 10,000, dia diam sikit kan. Dapat 10,000 dah kelabu mata. Contoh orang kan. Sama juga dalam azab itu. Kalau sehari kita boleh tahan, 10 hari boleh tahan. Kalau 10 bulan, 10 tahun, lama-lama kita pun cabut lari juga. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, yang ada di Gaza hari ini adalah kalangan yang berani mati. Mereka ni sanggup dare to die for their nation. They are brave to die for their land. Mereka tu berani untuk nak mati demi tanah mereka. Mereka tahu mereka akan mati. Bukan mereka tak tahu. Mereka tahu hidup mereka sengsara. Hidup mereka ni apa ni, aduh kan, kita kalau tengok video-video anak dekat situ sampai tekak, anak tekak tu dah macam mana tu, dia apa nak, dia terkeluar dah anak tekak tu. Aduh, kita ni tekak tu cantik nampak kan. Depa tu tekak tu dah macam ni, tekak tu kat hujung. Aduh, saya nak bila tengok video tu kita jadi yang mati. Yang semalam saya tengok satu video tu, aduh, dia mati dalam baby tu mati dalam keadaan berat dia lagi ringan waktu dia lahir. Bayangkan, berat dia lagi ringan waktu dia lahir. Waktu dia lahir mungkin 2 kilo lebih, 3 kilo. Waktu dia mati tu mungkin berat dia baru 1 kilo lebih. Aduh, macam mana tu kita. Yalah, keadaan dekat situ tu pedih, perit tuan-tuan. Dan mereka lalui ini selama 40 tahun, daripada 1917 sampai 1957. Tak lawan, tak apa. Daripada tahun 1957 sampai ke 1957, 67, 77, 87, 97. Sampai tahun 97 mereka lawan. Nak kata mulalah, mereka buatlah macam-macam untuk nak lawan balik melalui parti politik yang daripada Hamas, gerakan-gerakan untuk nak pembebasan dan sebagainya. Dunia ni mula lawan dan sebagainya, tapi pun masih belum dapat lagi kejayaan. Daripada tahun 1997 sampai ke hari ini,
kata para ulama ujung-ujungnya kan, dia kata 40, 40, 40 kan, 40 kena tekan, 40 berikutnya apa ni lawan, dan 40 yang terakhirnya kata ada sebahagian para ulama sebut akan menang. Ini jangkaan, ramalan berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran selalu tekankan soal 40 tahun kan? Al-Quran banyak tekankan soal 40 tahun. Contoh yang tadi kita sebut, kalau yang baru hadir ni, surah Al-Ahqaf ayat 15, surah Al-Ma'idah ayat 26. Allah Ta'ala selalu sebut 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Seolah-olah 40 tahun ni ada satu signifikan yang besar pada usia 40 tahun. Jangka hayat seorang pada usia 40 tahun tu ada signifikan yang besar. Contoh tadi kita sebut, kalau dah umur 40 dia tak berubah, dia tak berubah dah lah. Kalau umur 40 untuk perangai dia macam tu, dia akan lekat macam tu jugalah. Kalau umur dia 40 nak dapat nasihat tu, kalau 39 dia okey lagi. Bila nak masuk 40, kalau kita nasihat dia tak ada dah. 41 kan dia dah mula, dia tegak kan? Kita nasihat macam mana pun tak load kan? Dia kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gaya pemakanan kan? Gaya kalau kita sebut kat KKM ni, kalau umur 40 tu makan dia macam tu, lepas 40 kan, tunggu sampai doktor kata dia kena kencing manis baru dia berubah kan? Doktor kata dia kena kencing manis ke apa, waktu tu lah barulah. Tapi dahsyat, yang saya dah kenal satu jemaah ni, dah kena kencing manis, teruk dah kencing manis ni. Ini minta maaf, dia nak kena sebut juga kat KKM ni kan. Dah kena kencing manis, tapi dia duduk minum lagi Coca-Cola tu macam mana sebelum dah dia kena kencing manis tu juga. Ni kadang-kadang perangai orang kita ni kan, dia tak tahulah apa punya perangai ni kan. Manusia ni, perangai mereka ni, ini benda yang tak masuk akal. Jangan macam ni tuan-tuan kan. Kita ni, agama kita ni ajar kita untuk kesihatan ni benda yang penting kan. Orang dekat Palestin tu hidup dalam keadaan yang kita kata mempertahankan nyawa. Kita pula hari ni buat nyawa tu macam benda yang small matter. Makan tak jaga, apa semua tak jaga kan. Jadi balik pada tafsiran tadi, apabila Allah Ta'ala sebut soal 40 tahun dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dan juga surah Al-Ma'idah ayat 26, maka kita fikir beberapa perkara yang penting untuk diri kita dalam usia kita yang belum capai 40 lah. Kalau dah capai 40, pandai-pandai lah kan, ubahlah kan. Maksudnya ubahlah diri sendiri tu dengan, yalah, bukanlah kata lepas umur 40 tak boleh berubah. Cuma banyak hadis Nabi SAW pun ada sebenarnya, yang Nabi SAW sebut, kalau lepas sebelum 40, kalau macam tu perangai, lepas tu pun dia sukar. Bukan tak boleh ya, tapi sukar nak berubah. Sama juga ulama sebut, kalau 40 tu buruk dia lagi banyak daripada baik dia susah nak cium bau syurga kan. Tapi tak tahulah apa akhiran dia kan. Itu kita kata sukar. Makna kata bukanlah kata mission impossible, tapi dia kata itu dia punya limit dia tu. Lepas umur 40 ni orang selalunya dah keras. Dia dah tak boleh nak dibentuk dah. Dia tak boleh nak nak elokkan balik, nak bagi dia nak acuan tu, adunan tu, dia dah susah. Termasuk juga kedudukan ekonomi kita, kedudukan kewangan kita. Kalau kita baca buku-buku, contohnya saya baca juga buku Robert Kiyosaki, kalau tuan-tuan ada ruang, Rich Dad Poor Dad kan, itu antara buku yang glamour. Dia pun sebut dalam buku tu kan, kalau kita by the time umur 40 kita tak ada financial stability, lepas tu susah lah kita nak ada satu financial stability yang baik, sebab kita nak kena besarkan anak dan sebagainya. Maka tu, dan akhir sekali kita kaitkan dengan situasi di Palestin hari ini. Daripada 1917 sampai 57 mereka ditekan, 57 sampai 97 dia berlawan, 97, 2007, 2017, 2027, 2037 lebih kurang macam tu kita boleh kata mereka akan bebas lah daripada cengkaman itu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, benda ni ada tak diceritakan dalam Al-Quran? Soal bila Palestin ni akan bebas. Dalam surah Al-Isra ayat 4, 5, 6, 7, 8 dan juga sedikit daripada 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita boleh kata. Dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana permulaan, pertengahan
pengakhiran Bani Israel. Permulaan, pertengahan, pengakhiran Bani Israel. Allah Ta'ala sebut ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadayna ila bani Israil fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tentukan kepada Bani Israel di dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi ini sebanyak 2 kali. Dan kamu akan menjadi sombong dengan kesombongan yang sangat besar. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat yang keempat. Kemudian kita tak payah pergi kepada ayat, kita baca terus. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ Fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Dan apabila datang janji pertama daripada yang kedua itu, kami bangkitkan ke atas kamu hamba-hamba dari kami yang mempunyai kekuatan yang sangat. Lalu mereka bermahajaria di celah-celah negeri itu, dan adalah itu janji yang telah dilakukan. Dan kemudian kami kembalikan kamu pada kekuasaan. Ayat yang ke-6 ini, kata para ulama, adalah ayat yang sedang berlaku pada masa ini. Masa ni tuan-tuan puan, orang Yahudi ataupun orang Bani Israel ini diberi kekuasaan. Hari ini orang Yahudi sangat berkuasa. Saya pernah sebut dalam kuliah yang lama dulu tentang bagaimana how powerful the Jews now is. Mereka ni adalah sebuah bangsa yang tidak ada negara sendiri. Mereka juga mempunyai populasi yang sangat sedikit. Populasi mereka hari ini sekitar 0.1%, 0.2%, tak sampai 1%. Populasi Yahudi, bangsa Yahudi hari ini. Nombor 1 paling banyak Kristian, nombor 2 kalau kita kata pada agama, nombor 1 Kristian, nombor 2 Islam, nombor 3 Buddha, nombor 4 Hindu, nombor 5 kita boleh pergi kepada agama Sikh. Agama Sikh. Kemudian ada agama-agama lain, Zoroastrian, ada agama-agama lain, apa semua ni. Yahudi ni jatuh ke 10, ke 11. Maknanya mereka ni agama yang sangat sedikit atas muka bumi ni. Yet they are very powerful. Sangat berkuasa. Boleh pergi jajah negara orang, dan dunia tak boleh buat apa. Mesyuarat PBB setiap tahun bercakap soal pembebasan Palestin. Mesyuarat OIC setiap tahun bercakap soal two-state solution. Baru ni dalam satu ceramah yang saya dijemput untuk cerita pasal isu Palestin, saya kata, saya secara peribadi dah tak dengar dalam mesyuarat PBB. Buat apa nak dengar? Mesyuarat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNGA kita kata, United Nations General Assembly. Kan, UNGA dia punya short form dia. Setiap tahun ada mesyuarat ni. Mesyuarat OIC, Organization of Islamic Countries, pun setiap tahun ada. Organization of mesyuarat GCC, Gulf Countries Cooperation, negara-negara teluk. Ada 6 negara teluk: Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, satu lagi Bahrain kan, 4: UAE, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi. 6 ke, boleh cek balik lah, 6 ke 7 macam tu. Ini negara-negara teluk dia buat. Sebab kenapa kena ada negara-negara teluk? Sebab negara-negara ni negara yang dia pun tak negara. Kalau dengan negara Arab tu, negara, banyak juga negara Arab yang miskin. Yang negara teluk ni semuanya yang tak payah sebutlah kaya mereka tu, kaya yang tak, saya pernah pergi ke Qatar tu, wah, hebat. Negara Qatar ni hebat. 0% poverty, tak ada kemiskinan. Negara yang tak ada kemiskinan adalah antaranya negara Qatar. Tak ada orang miskin kat situ. Kalau ada orang miskin pun orang-orang yang outsider, foreigner, yang datang minta sedekah. Tapi rakyat dia tak ada yang miskin. Macam mana tak ada yang miskin? Negara kecil, rakyat ada 800,000 sahaja. Kemudian pengeluar minyak keempat terbesar dunia, pengeluar gas terbesar di dunia. Wah, beza kereta-kereta Proton Pro 2 tak main lah. Situ semua Ferrari, Lamborghini kan. Arab-Arab dengan jubah putih, yang perempuan jubah hitam kan. Jalan minum kopi, bawa Ferrari. Itu kehidupan orang di Qatar. Maknanya mereka ni kaya raya. Setiap tahun dia buat mesyuarat. Kita pun, negara kita akan hantar wakil. Baru ni Menteri Luar kita pun pergi mesyuarat PBB. Tapi
Duk sebutlah pasal condemn apa kan, dah 40 tahun duk condemn Israel dekat Palestin kan. Condemn tak habis kan. Kita dah tak nak condemn dah. Tak payah condemn dah. We need actions now. Action speaks louder than words. We don't need any words anymore kan. Kita dah tak perlu kata-kata dah. Kita nak tindakan kan. Kita nak sekali bertindak. Bukannya duk berucap. Tengok siapa paling hebat berucap, siapa paling dahsyat berucap, siapa yang paling pandai berucap. Ini bukan masa. Ingat ucapan tu boleh selamatkan dia mereka tu? Tak selamat pun. Mereka macam tu juga. Kita hari ni nak tindakan. Sebab tu saya beritahu, kalau mesyuarat OIC hari ni, baiklah kamu daripada buat mesyuarat ni yang akan habiskan jutaan ringgit. Nak buat satu-satu mesyuarat ni bukan murah tuan-tuan. Nak buat mesyuarat Organisation of Islamic Countries OIC ni, Malaysia pergi, Indonesia pergi, semuanya pergi kumpul kat satu negara, naik private jet. Minyak untuk private jet tu, nak bayar dekat pilot tu, nak buat mesyuarat tu, makan lagi, nak buat hotel lagi ya. Berapa juta habis tu nak buat satu sekali mesyuarat tu. Daripada kamu buat mesyuarat tu, baik tak payah buat dah mesyuarat tu. Ambil duit buat mesyuarat tu, bagi dekat Gaza, lagi bagus. Tak sungguh, betul tak? Baik, daripada juta yang kamu dah buat mesyuarat tu, ambil juta tu lah ni. Tahun ni kita tak payah buat mesyuarat. Kami, orang pun dah tak nak dengar dah kita punya mesyuarat ni. Kita ambil duit ni, kita bagi dekat Gaza, lagi baik kan? Itu yang lebih masuk akal. Masyarakat dunia ni dah tak bodoh tuan-tuan. Kita dah tak benar. Kita ni tahu, kita tengok, kita ikuti berita. Tapi kita pun tak naklah jadi macam apa orang kata, ikut membabi buta duk dengar OIC setiap tahun yang tak bawa apa manfaat. Maka tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-7 dan juga yang ke-8, Allah Ta'ala kata, akhir sekali mereka ini akan diburukkan wajah mereka apabila Allah Ta'ala sebut, wa asa rabbukum an yarhakum wa in kuntum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin asira. Kalau kamu ni orang-orang Yahudi, kalau kamu nak berubah, berubahlah sekarang. Kalau kamu tak berubah, tempat kamu akan kekal di dalam neraka Jahannam. Itu yang Allah Ta'ala sebut, liyasu'u wujuhakum. Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra ayat 8 ini, akan diburukkan wajah kamu. Orang-orang Yahudi ataupun yang buat kezaliman dekat negara-negara Palestin dan sebagainya ini, yang buat pecahkan Iraq. Hari ni Iraq pun hancur sebabkan mereka. Hari ni Yaman pun hancur, Libya pun hancur. Berapa banyak negara Islam hari ni hancur disebabkan perbuatan mereka ni. Satu-satu negara Islam hancur. Allah Ta'ala kata akhiran mereka ni, mereka akan diburukkan wajah mereka. Orang akan tengok wajah mereka tu jadi kotor, jadi jelek, jadi busuk dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, untuk kalangan tuan-tuan dan puan yang nak baca lebih, boleh baca daripada surah Al-Isra ayat 4, 5, 6, 7 dan juga 8 tentang bagaimana tafsiran para ulama tentang bagaimana permulaan, pertengahan dan juga pengakhiran orang-orang Zionis ini ataupun Bani Israel ini. Pengakhiran mereka itu sangatlah buruk. Cuma Bani Israel ni, kalau yang pengikut Nabi Musa, tak apalah kan, dia yang kemudiannya beriman kepada Nabi SAW, itu kita terima. Cuma yang ada hari ni pokok Zionis kan, yang paling kita sedih, yang selalu saya sebut, yang pertahankan mereka hari ni bukanlah kalangan bangsa mereka sendiri. Yang pertahankan orang-orang Islam dekat Gaza hari ni adalah perempuan free hair, rambut blonde, pakai short, yang kita semua duk maki hina selama ni. Mereka yang pertahankan. Allahu Akbar. Saya bila ini saya paling soal Gaza tu kita dah hadap lama dah, tapi yang ini yang kita paling meruntun jiwa ni. Bukan perempuan yang pakai purdah, bukan perempuan yang pakai tudung. Yang ketua kepada misi ni Greta Thunberg. Greta Thunberg ni perempuan Sweden yang rambut dia blonde,
Rambut blond ni, kita kalau nampak perempuan rambut blond depan kita ni, jangan kata rambut blond. Kalau free hair pun kita dah kata dah, teruk lah hang ni, apa rambut free. Ini perempuan ni rambut dia pun tak pakai tudung, rambut blond lagi, pakai short. Kita kalau nampak perempuan pakai short, tobat lah. Jangan tengok kan. Orang ini yang hari ni pertahankan orang Islam dekat Palestin. Bukannya kalangan yang pergi haji setiap tahun, bukannya orang yang pergi umrah setiap tahun. Kamu pergi haji setiap tahun, kamu pergi umrah setiap tahun, kamu negara-negara Arab ni kan. Tipe tuan-tuan perempuan tengoklah sendiri dan insafilah benda ni. Insafilah benda ni. Sebab tu hari ni kita tengok Islam hari ni mula naik dekat barat, bukan lagi di timur. Orang timur dah makin tinggalkan Islam, orang barat pula yang makin dekat dengan Islam. Ini yang berlaku hari ni. Orang timur makin duk kejar duit, kejar wang, kejar harta, kejar pangkat, kejar emas. Siapa raja emas, siapa yang istana dia boleh penuh dengan emas, siapa yang jam dia, jam yang harga 2 juta kan, apa brand Richard Miller, apa lagi brand Patek Philippe, apa lagi brand-brand Rolex kan, itu yang dia kejar. Yang ini kan, yang barat pula yang hari ni duk pertahankan orang-orang Islam di Gaza. Malu kita tuan-tuan. Apa harga diri orang Islam hari ni? Apa nilai orang Islam hari ni? Orang Islam hari ni berada dalam keadaan yang sangat memalukan, yang sangat tak ada harga diri, yang sangat tak ada maruah. Kalau Nabi SAW ada dekat tengah-tengah ni hari ni, mungkin Nabi SAW menangis, bercucuran air mata, terisak-isak Nabi SAW nangis. Tengok punya memalukan orang Islam hari ni. Yang pertahankan orang Islam hari ni bukan orang Islam, tapi yang pertahankan adalah orang-orang kafir, orang-orang Kristian, orang-orang Barat, Itali, Spanyol, Sweden. Ya adalah orang Melayu 23 orang, 36 orang kurang lebih, tapi majoritinya adalah orang-orang dekat Barat. Orang-orang Islam diam diri dan sekadar boleh kejar, masih kejar harta dan sebagainya. Moga-moga ada keinsafan besar buat kita tuan-tuan dan puan. Teruskan doa untuk mereka, kerana itulah senjata yang paling terbesar buat kita kalangan orang yang beriman. Terima kasih banyak atas ruang dan peluang yang diberikan. Ketemu lagi dalam ruang yang lain. Mohon maaf sebarang salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.